akan berbincangkan tentang Pulau Kendang Terengganu. So, pertama kita akan berbincangkan tentang sejarah Pulau Kendang di Terengganu, dan kita akan cakap tentang kelebihan dan hari kenakalan. Kita berkait dengan lainnya, dia akan menjelaskan tentang sejarah. Pulau Kendang merupakan pulau di Kuala Lumpur, Terengganu, Malaysia. Ia merupakan pusat peramian yang terkenal dan cukup jelas di Malaysia dengan pasir putihnya, terletak di perairan Laut Cina Selatan. Merupakan salah satu daripada 9 buah pulau yang membentuk taman laut kepulauan Kedah serta tapak pemeliharaan yang penting. Sebelumnya saya akan cakap tentang kelebihan bila anda bersendiri saja. Kelebihan ialah mengadakan silaturahmi sesama keluarga atau kawan-kawan. Kita boleh mengenal beliau secara buat berbagai aktiviti sama, dan lagi boleh berehat muda, boleh dance daripada sekolah atau boleh pada kerja. Dan last kali ialah mengenali tempat. Ini tempat hotel pun sama boleh order specific package yang kita boleh beli beberapa kali untuk pergi yang boleh lain. Okey, jalan ini adalah seterusnya kita akan tentang syarikat dan syarikat. Syarikat adalah air yang jernih dan warna kebiruan. Dan air kebiruan sampai sana itu pasal boleh dapat ikan ke dalam dan batu-batu karang. Sumber-sumber sampai nanti menyelam, menaiki buat pulau-pulau yang lain dan memancing. Sekarang ada sekali pemandangan indah dan pulau besar. Jika kamu tertarik dengan